Kau nak bagi dia buat, nak bagi dia humming tu. Ya. Tengok. Ha. Dia buat. Nampak dia dia. Ujung tu nak second. Mungkin lah kita rasa tak puas, tapi kalau panjang kau tu kenapa pula. Tak juga, ada benda kan besar panjang. Aduh. Tambah Olympic ni ke? Ya tak? Yang ni nak jadi kan banyak, terlalu banyak nanti kau serabut. Apa sih? Nak masuk tu nak esok je ya. Tak payah kot. Okay. Sebab aku memang ada ambient yang aku nak letak. So macam at the end of the day nanti maybe yang apa harmony ni pun tak apa ke depan sangat. Tengok nanti macam ni mixer. Panjangan ni. Panjang kot. Masa dia atas kat ni dulu. Sebab aku risau dia ter-overdo. Kau tak rasa macam ni dah just nice ke? Memang kita rasa macam pendek. Tapi kalau dapat build up lagi lama, saya tak. Kalau maksudnya kita tambah lagi 2 bar tu, maknanya extend tu masuk drum balik dah kan? Aku dengar ni, dia short. Macam tu kan ni tak. Benda tu dah berhenti. Kalau dia berhenti, itu melodi, itu berhenti. Oh, ada betulnya juga kan? Jadi ni, kalau ni aku masuk tu. okey. Masuk kiri. Okey. Aku ni melodi kita kan? Dan rasa melodi yang dah buat tu sebenarnya tak perlu. melodi yang buat sebenarnya tak perlu. Masuk kau. Rasa ni kan? Ni. Apa tu? Sebab dia Kita nak build momentum untuk buat kesedaran diri tu. Aku rasa Tak kan? Macam ni dalam lah.
sekarang ni sebab apa dia jadi kat sini. Pada aku kita berhentikan drum dia. Kalau drum tu jalan macam biasa, kan, dia tak adalah berhenti. Kita nampak benda ni sekarang masa kita dah stop dengan drum tu. Padahal asalnya kita tak plan nak berhenti situ, kan? Ingat? Tak pun berhenti lepas ni juga. Kalau nak panjang kan, cinta belum, berarti mau berhenti balik. Kalau nak panjang kan, kalau apa, kan jarak dia tu macam dekat sangat, berhenti. Yang tu kau pendek tu. Yang second yang first beat tu pendek. Yang first kan? Itu yang first beat. Tu second. Oh, kalau nanti kita tarik semua. Kalau set kita tarik semua. Kalau tiga macam ni. Nanti kita try manipulate part ni. Jadi kalau siapa boleh bunyi-bunyi ke kan, boleh cari sampler angin ke kan. Ya. Dengan lepas ni dia ada orang cakap kan. Tapi dia quote daripada something kan. Okey tak? Macam kata-kata hikmah yang terkenal untuk orang semua tahu kan. Satu ulang, tentu ke kan. Buku ke? Aku nak cari ucapan ucapan apa? Yang bukan yang pertama tak ada. Dapat dialog tu buat masa dekat sini ke? Apa? Dialog tu masa buat masa drama tak ada? Tak. Macam tempat yang sikit tu dia SED saja. Macam tak dialog ke, tak dialog kemudian kan? Tak pun lah. Lepas Macam tak payah je. Dulu lah kan? Kenal lah. Bila tu nak ambil 5 minit tinggal betul. tengok. Kita ni yang nak beli vokal. Lain tu dah salah. Tadi dia buat sikit je. Dia buat sikit je. Berapa lama tadi? Tadi aku ya. Tadi ni. Dah 1.5. Gerung yang part yang saat fajar tu. Okey. Ni isu dia nak cerita tadi apa? Kita dengan saya. Kita cerita dengan saya pula.